Bertemu lagi bersama saya Ain Anissa. Tahu tak ya, sis punya video lepas kita tengah buat reban kucing. Sekarang sis punya miau-miau. Dia dengan anak-anaknya dah tidur dekat dalam. Comel tak? Reban bawah ni untuk anak-anak kucing yang baru lahir. Yang atas ni dia punya abang-abang dia, kakak-kakak dia kat sini lah. Tengok. Ada naik atas. Ada ni. Ni masih ada lagi kita buat proses penacapan nanti . Dan ada Noah dekat sini. Proses penambahbaikan. Proses penambahbaikan daripada Mr. H. Kita ganti pagar yang keras sikit. Mr. H kata dia nak ganti pagar yang keras sikit kan, Mr. H. Yeah. Pagar dah order. Nanti kita pasangkan. Okey, hari ni sempena kita punya reban kucing dah siap. Tengok, saya punya miau. Ui, gemuk dia kan. Mana dia ni? Ni. Ui, makan sedap-sedap, kuat-kuat ni. Besar-besar. Ni mak dan anak-anaknya kat sini. Wah, kita punya ni. Tengok tergolek-golek anak dia gemuk puncit-puncit. Nampak ni? Cantik. Ni Oyen ni. Dengan apa nama dia ni lupa dah. Ni duduk rehat. Kita tengok. Dia banyak manjat. Try and error lah. Dia manjat. Kita ada 2 tingkat. Kita tengok lagi. Ni tandas. Ni kat tandas dia tapi dia duduk kat sini. Nampak dua ketul lagi. 1 ketul lagi tengah makan. Dia makan biskut dia. Okey, sampai di sini saja video sis untuk kali ini. Jika berminat dengan video sis, please subscribe, like and share. Bye bye.